Salam. Amboi, kamu mimpi bukan main bergaya lagi kamu ni. Apa mimpi kamu balik ke kampung ni, Zain? Apa Abu? 3 tahun banting tulang kat overseas tu. Overseas namanya. Pergi ke Singapura je. Ish. Pak Cabik apa khabar? Tengok tu. Macam tak ada apa-apa je. Apa? Kalimah. Masuklah. Malam dah ni. Banyak nyamuk, kokak di nyamuk tu korang baru tahu. Dapat malaria tapioka. Siapa susah? Begini Pak Bu. Petang tadi, teman nampak Kak Limah. Dia dah nongakkan langit gini aja. Teman tegur. Dia buat dek je. Dah tu rambutnya ngebang. Udah rambut macam Pontianak Sami Baba. Pak Wan ke Pak Tu? Pak Wan tu. Kita iya juga. Dah berapa lama kita tak nampak Kak Limah tu? Tak ada dia mahanyat ke apa kat rumah dia tu. Dah ada duduk seorang. Simpah. Ini mungkin daripada akak Umbi ni. Ish, Pak Bu ingat ni meeting politik ke? Ya Allah. Ucup, kita kenalah pergi ke rumah Mak Limah tu. Bertanya hair sebenarnya pada dia. Akak ni. Usin mana? Usin. Mana pergi budak ni? Ini dia. Apa kegila je budak ni? Tersengih-sengih macam selipar koyak je. Sin, jangan banyak cerita. Kamu kita pergi ke rumah Mak Limah tu. Jom, kita pergi. Limah, oi! Tepi, angkat. Ikan berat sangat. Allah. Nasib baiklah kamu ni pangkat anak saudara aku. Kalau tidak, dah lama kamu kuhumban kamu ke laut. Kita tu. Kak Limah dah minum petang ke? Macam tu. Siap kau tengok. Tapi mayat yang kita jumpa tadi mayat siapa? Mayat siapa? Tepat jam 12 malam ini, penyelamat kampung kita akan sampai. Tepat 12 malam. 12 malam. Pun kerap, gaban. Abu, Temang rasa lebih baik kita cari bomo untuk buat jampi sikit. Hei! Apa ni? Karut semua itu. Kan Teman dah kata dah perkara ni jangan dipanjang-panjangkan. Pasal bab hantu Selimah tu dah tak ada dah. Dah settle. Lagi satu, nak panggil bomo-bomo tu kemari. Itu semua karut belaka tahu. Kalau ditakdirkan hantu Selimah tu datang kemari, biar teman seligi-seligikan kepala dia. Baru dia tahu tinggi langit rendahnya tanah Pama ni. Cubalah. Tengok ni. Mari. Ini sekadar Semangat angin, api, air, tanah bersatu denganku. Semangat magnesium, potasium, kalsium semua denganku. Bersatu denganku dan satu.
Tolong! Sebentar! Ini kita sedia maklum hantu Kak Limah telah menjadi perkara yang amat menguncingkan kampung kita ni. Dah berapa ramai bomo-bomo yang kita panggil untuk menyetel dan mensetelkan akan perkara ini, tapi nampaknya semua menuju jalan buntu. Jadi apa fikir mereka semua? Kita bakar je rumah Kak Limah tu. Bila rumah dah hangus, tak ada hantu di balik rumah tu lagi. Macam mana? Mana ada hantu ni, Usop? Pandai je kamu ni. Tuan-tuan dan perempuan semua. Teman, 3 tahun di Singapura tu, tak ada seekor hantu pun teman tengok kat sana, tahu? Yang ada tu, hantu tua tu, merepek-repek. Cuba nak mengajar kita semua ni. Macam mana nak mentadbir negara kita ni? Itulah kita semua orang Melayu. Orang kita ni, percaya sangat dengan tahyul-mahyul ni. Sikit-sikit je, tu konon hantu buat, tu konon jin buat, yang ni kena sorok dengan hantu kopek, yang ni kahwin dengan orang bunian. Apa ni? Mana ada semua ni? Apabila akal kita maju di arus pembangunan, maka akan pupuslah semua tahyul-mahyul ni, tuan-tuan. Mak? Mak? Minta maaflah semua. Mak lari daripada hospital bahagia. Dah berhari-hari saya mencari dia ni. Bangun, Mak. Habis mayat dalam rumah kamu tu mayat siapa? Itu mayat pembantu rumah tu. Saya ambil dia kerja untuk bantu Mak. Tak macam mana sakit lemah jantung lah pula. Oh, lemah jantung. Itu yang kamu sibuk pergi kat migration tu. Itulah dia. Nasib baik dia simpan permit kerja dalam baju. Dari situ pihak polis cari saya tu. Macam tu Itu ceritanya. ceritanya. Baik-baik kaki mak tu. Jom, Mak. Hello. Kita balik, Nyusahkan orang je si Limah ni. Nasib baik aku tak serempak dengan dia. Kalau tak, Saya kan dah beritahu. Dia tu bukannya hantu. Kalau hantu, nasib baik aku tak serempak dengan dia. Kalau tak, saya kan dah beritahu. Dia tu bukannya hantu. Kalau hantu, dah boleh terbang dah dia. Betul. Tak habis-habis menyusahkan orang penduduk kampung pisang ni. Saya ni besok ada seminar lagi ni. Mak. Lah, lari pula dia. Mak. Mak. Limah lari dah.